Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, hari ini kita nak tunjuk cara tukar spring Pro 2 Viva. Macam ni, kereta ni dah pakai adjustable. Jadi saya akan tunjuk cara tukar spring dan adjust lah. Adjust rendah lagi sekarang ni ada satu jari, boleh masuk satu jari. Paling kita buat rapat tu. Sama ke belakang satu jari kita akan rapat terus ke bawah. Macam belakang ni, kalau adjustable Viva di belakang ni dia pakai spring je, dia tak pakai adjustable, maksudnya spring dah asing. Macam ni sekarang pakai spring adjustable yang asal saya potong. Sekarang ni kita masukkan spring APM Sportec ni balik. Dah, kita akan tinggi dia segini lah sebelum rendahkan. Kita jack dulu, baru kita tukar spring belakang. Spring belakang senang je nak tukar, tak ada masalah. Kita jack kat tengah je, kat tempat hook, tempat tarik tempat top, jack kat situ je. Okey, kita jack dulu. Kita jack tinggian agak mana yang boleh. Senang kita nak buat kerja. Okey, cukup ni. Tinggi dah. Ni lepas masuk tangan nak keluarkan spring tu. Okey. Okey, spring dah potong ni senang sikit kita nak keluarkan berbanding spring standard. Kalau spring standard kita kena keluarkan dia punya ni sekali, dia punya absorber sekali, baru tayar ni turun. Boleh lepas untuk keluarkan spring standard sebab dia panjang spring potong ni dia dah pendek. Ok, kita dah keluarkan spring ni. Kita akan masukkan spring ni. Jangan lupa dia punya getah lapik sekali. Getah lapik ni, lapik yang belah bawah. Pastikan yang belah potong tu duduk belah atas, yang rata tu duduk bawah, sebab nak bagi safety untuk elakkan spring tu terkeluar daripada dia punya tapak. Okey. Kita dah masukkan dia punya spring atas, getah pelapik atas dan pelapik bawah. Kita pasanglah balik spring ni. Nak pasang daripada bawah boleh, daripada sini boleh, ikut kesenangan kita lah. Kita sesuai belah mana. Pasang. Okey, dah masuk tu. Kita tengok dia punya, kita tengok dia punya tapak dia, kedudukan dia betul. Contohnya tapak yang tempat
mati spring tu dah ada dia punya halang dia. Okey, kita keluarkan belah kiri pula. Tadi kita dah keluarkan belah kanan, kita tukar belah kiri pula. Okey, hari tu saya pakai getah lapik ni 1 inci. Jadi kita tukar, kita pasang yang asalnya. Nipis je. Okey, kita masukkan yang nak tukar ni. Okey, tentukan tapak bawah tu kita pusing. Okey, sampai dia betul-betul sangkut dekat mati spring. Okey, settle, kita boleh turun jack. Turun jack slow jangan laju-laju terus. Okey, sekarang kita turunkan jack.